Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan. Okey, alhamdulillah pagi ni saya dapat buat video balik. Tapi video ni saya datang balik ke projek hostel hostel yang saya buat pada tahun lepas, bulan puasa tahun lepas. Siap pada bulan puasa tahun lepas saya buat. 2025, setahun selepas pada tu 2026 saya datang balik. Okey, bila saya datang balik ni owner minta saya tambah point socket plug untuk enjin air. Okey ni, enjin air dia ni ada 3 unit. 1, 2, 3. Cuma bila saya datang balik ni yalah, penambahan soket plug yang saya tengok ni tak puas hati lah tuan-tuan. Bukan saya yang buat penambahan, yang saya buat ni lain. Okey, saya akan tunjuk kepada anda. Okey, yang saya buat ni 2 soket plug menggunakan kabel 4mm. Yang ni 2. Lepas tu dia jalan tepi dinding. Dia masuk sini 2. Okey, asal soket plug duduk sana asal. Tapi oleh kerana orang paip minta ubah, jadi ubah letak sini. Okey, bila saya datang balik ada lagi satu looping. Okey, ni looping daripada sini. Ada looping bawa datang sini. Okeylah, tak ada masalah lagi bagi saya. Cuma yang masalah dia, cuba anda tengok. Nak buka singkat. Bila singkat macam ni untuk soket plug, bermaksudnya dia masukkan kabel dulu dalam ni. Dia fitting untuk soket plug, dia masuk kabel, dia tarik, baru dia looping dia melalui sini. Okay, cara dia tu buat. Okey, satu lagi. Okey, kabel looping macam ni. Inilah cara, orang panggil cara tak smart lah tuan-tuan buat kerja macam ni. Looping, dia bawa pergi, satu untuk enjin air, anda tengok. Satu dia pergi untuk enjin air, satu lagi dia buat soket masuk dalam ni. Inilah cara looping yang cara tak smart lah, semudah saya bagi tahu. Saya tak pastilah siapa yang buat. Cuma cara macam ni tak ada guna lah tuan-tuan. Kalau anda buat wiring, ikut spek, pakailah apa-apa kabel pun. Kalau jenis looping macam ni, memang tak smart lah. Lebih baik jalankan kabel terus, looping kat sini, dalam soket plug. Itu lebih baik walaupun kerja tu nampak tak berapa elok. Tapi sekurang-kurangnya orang boleh tahu. Kita boleh pasang balik plug 3 pin ni. Okay, cara ni jangan buat. Tuan-tuan janganlah buat kat rumah. Kalau rumah sendiri, buatlah. Kalau rumah customer, jangan buat. Sebab benda ni memang tak smart lah. Kalau saya bagi bahasa kasar, orang akan kecam saya pula. Okay, itu hostel yang saya buat untuk tahun lepas. Dah siap lah. Jadi enjin air dia, kalau daripada perbincangan saya, 2 je. Sekarang ni ada 3. 1, yang ni 2, 3. Dia banyak lagi. Dia ada pump dia dalam tu, kabel masuk. Semua ada kabel masuk. Jadi dia akan pakai banyak sini untuk soket plug. Yang saya buat 4 ni. Cuma owner minta saya tambah je lah. Tak ada masalah. Nak tarik lain memang tak lah. Sebab sini, daripada sini ke soket plug ni, okay, saya pakai armor kabel. Sini armor kabel, dia akan masuk dalam junction box. Okay, ni junction box. Junction box ni loop. Lepas tu daripada sini armor kabel balik, pergi ke dalam DB. DB dalam rumah ni untuk bilik yang ketiga. Jadi kerja saya ni betulkan balik. Saya kena betulkan balik. Biar pakai saya akan pakai waterproof juga 2 sini. Okey, jadi untuk anda di luar lah, tak kira lah wireman ke, pengguna ke. Janganlah looping macam tu tuan-tuan. Kerja tu kalau seandainya nak buat maintenance ataupun troubleshoot, susah. Sebab tu troubleshooting ni orang cas mahal. Sebab wiring yang asal tu orang dah tak tahu macam mana cara buatan dia. Macam saya ni, saya tarik direct. Perlu pakai armor kabel, saya bagi tahu pakai armor kabel. Kena terima, owner kena terima. Sebab memang plug daripada luar kena pakai armor kabel. Jadi kena pakailah kalau dah nak pakai plug dekat luar.
Bila dah pakai saiz yang betul, cara buatan yang betul, untuk nak looping, kerja yang kedua tu janganlah ambil macam ni. Jangan buat macam ni. Ni saya nak sambung tak boleh ni. Tengok. Saya dah tak boleh sambung. Kerja ni cuba, tak kira lah wireman ke, orang lain ke, cuba fikir. Kalau seandainya nak buat apa-apa, ada shorting ke, ada terbakar, nak buka macam mana? Cuba anda fikirlah. Buat kerja ni kena berfikir sikit-sikit. Takkan saya nak buka sebelah tu. Ni, sebelah ni. Ni, yang ni. Tak munasabah lah pula. Kerja akan jadi banyak, tuan-tuan. Saya bukan nak petikai kerja tu banyak. Tapi cara buatan kerja kalau nak looping, yang pertama, tengok dulu peralatan tu macam mana. Tinggi ke tak, saiz kabel. Sebab saya pakai 4mm ni untuk 4 soket plug je saya buat. Daripada DB, 4 soket plug saya buat. Dah cukup. Itu spek sebenar. Tapi kalau nak tambah lagi untuk benda ringan, tambahlah. Cuma cara tambah tu, kena buat cara elok. Jadi saya nak settle dulu yang ni. Saya pun tak ada staff hari ni, saya buat seorang ni. Tak apalah, saya settle dulu yang ni.
Okey, alhamdulillah selesai dah untuk penambahan soket plug point. Jadi yang asal dia yang ni, dia pakai yang ni. Okey, waterproof ni. Waterproof biasa ni. Okey, saya pun dah tukar kepada yang waterproof IP. Cuma untuk dalam ni saya tak on lagi. Saya tak on. Saya tak tahu apa yang owner nak pakai. Jadi saya tak boleh nak on lah. Cuma saya itulah untuk yang pemasangan ni. Jadi selesailah tuan-tuan untuk hari ni. InsyaAllah untuk next project ataupun ada ilmu yang boleh saya kongsikan kepada anda. Apa yang saya nak tunjuk pada sini bukan yang saya buat ataupun buat penambahan soket plug, tak. Cuma yang saya nak bagi tahu kepada anda, jangan buat looping ni jenis koyak kabel pada sini. Okay, koyak kabel daripada sini lepas tu loop. Jangan buat tuan-tuan. Macam tu memang betul-betul tak smart buat kerja. Paling-paling busuk pun jalankanlah. Sebab setiap peralatan ni dia akan ada soket plug dia. Dia mesti akan sampai dengan soket plug ni. Soket plug 3 pin. Plug 3 pin ni dia mesti akan sampai. Setiap equipment mesti akan ada. Melainkan exhaust fan. Exhaust fan tak ada. Setakat yang saya tengok lah. Jadi jangan looping macam tu. Tambah soket plug. Kena tengok. Bila nak buat penambahan soket plug ni kena tengok tuan-tuan. Tengok soket plug tu pakai kabel saiz apa. Okey, untuk penambahan saya bagi kabel dia kabel sirim. Bluetech sirim. Ada sirim sini. Tak kisahlah sebab dia pendek. Cuma kabel asal dia kabel 4mm. Saya pun dah tunjuk masa saya fitting. Yang datang ke sini 2.5. Sebab main kabel dia saya dah pasang 4mm. Kalau saya pakai 4 juga dalam terminal blok, dalam terminal untuk nak ketatkan kabel, susah. Jadi saya pakai 2.5 lah. Jadi settle lah tuan-tuan. Sekali lagi saya nasihat buat pendawaian cara betul. Tak kisahlah anda nak pakai kabel Cina ke. Pendawaian tu nombor 1 kena betul. Kalau pendawaian cacah merbah memang ke laut lah. Satu. Dan yang kedua, kalau seandainya pendawaian tu dah okey, dah smart, dah kualiti, untuk penambahan janganlah main belasah. Panggil orang yang betul-betul arif ataupun orang yang diiktiraf untuk membuat pendawaian, bukan main belasah. Kalau tanya orang kita ni tuan-tuan, semua boleh, bangla pun boleh buat. Cuma betul dengan salah. Risiko dia pada itulah. Kalau nak cari yang nak yang murah, ada juga yang kualiti murah tu. Tapi jaminan. Jaminan saya tak boleh jamin. Tapi kalau yang harga tu tak adalah mahal. Cuma harga tu dah memang sesuai. InsyaAllah selamat. Ada juga orang kita ni bagi harga sesuai pun, harga mahal pun, buat kerja cloud juga. Jadi tengok-tengoklah anda sebagai pengguna, tengok-tengok. Jadi saya undur dulu. Saya Zahra Engineering. Assalamualaikum warahmatullahi Baby, you can see me in the cop.